Tular, kononnya cukai minyak sawit mentah bakal diperkenal. Tangkap layar laporan berita yang ditularkan jadi bahan kecaman. Tak kurang yang jadikan hantaran itu sebagai bahan pelekeh Putrajaya. Semakan pasukan biar betul mendapati perkongsian tangkap layar bertujuan jahat. Ia dipercayai cuba bagi tafsiran salah semata-mata nak pembaca kritik pentadbiran negara. Kalau baca laporan dimaksudkan, syur pengenalan cukai baharu itu bukan di kemuka Putrajaya. Ia sebaliknya di cadang Presiden sebuah yayasan. Meski malas membaca, namun kebenaran boleh ditemukan tukang sebar dengan hanya baca 2 perenggan pertama laporan. Tak perlu malukan diri dengan beria cipta persepsi salah. Sebar kebencian bukannya boleh datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.